Forza. Dia betul-betul bawa. Dia pula kurus ringan. Laju duduk bawah. Tengok dia fly Dia Ryan depan. Kami yang kedua belakang. Belakang ada lagi. Santai Tapi lagi ina tahu apa? Tengah bawa ADV 750 ni. Ni, LC potong. Bapak laju sial LC budak tu. Kita Thailand ke LC geng korang? Geng lah. Budak-budak Malaysia. Budak-budak. Dia potong naik LC. LC ke Y-Super lah tu lah. Aku rasa Lagi laju pada ADV tu. Dah kalau dia potong aku test 100 lebih tu, kalau aku buat 200 tak boleh lah. Tapi dia boleh maintain kelajuan tu. Gila. Kita boleh je potong dia balik. Tapi dia lah dah dalam perjalanan jauh tu, kelajuan dia maintain tau. Kita tak maintain. Kita dah drop lah, dah lenguh lah. V8. Ni motor beli tu untuk pergi ride sekali ni. Lepas tu simpan lah. Jual. Foto. Tapi memang mati. Tengok buka je korang sampai sini. Buka je korang sampai sini. Dah uas tu dah macam-macam. Bila nak sampai sejam lagi. Masalahnya lah semua view meletup-letup. Gila. Sebab orang tunggu tau nak tengok nak buat apa, korang buat apa kat sana kan. Sampai kat sini, ini dekat tempat kami duduk ni dah macam orang Malaysia. Dah macam dekat Batu Feringgi dah. Semua orang Malaysia je. Ramai kan? Ramai, penuh Malaysia. Adik punya geng pun dah beramai lah, adik SR tu. Ya. Apa ni buat aktiviti apa? Tak ada aktiviti apa, duduk bilik je lah. Ni nak keluar dah ni, saya nak pergi naik tuk-tuk. Tu tengok Wan semalam menari tu. Dia tak ajak tu, panas tu dia naik tuk-tuk ni. Oh, dia orang duduk kat lain? Dia hotel belah bawah, satu hotel je tapi dia orang bawah. Kami book lambat. Oh. Kena join Miki, best. Kau tak menari kan? Hey, relax lah. Kita mana tak pergi. Kita pergi dulu naik fight Borak. Lah, betul. Dia kalau tak ada jiwa motor, dia kena belajar dengan Mak Rem. Awak orang Greek yang pertama baru keluar pada Greek tu. Bersebar orang Greek pergilah. Aku dia keluar. Orang Greek tu kebanyakan orang asli. Ni kalau Gentle ada set member ni, jom. Ada member tak boleh lah, dah start season. Bulan 8. Cuti tinggal 2 minggu je. Season baru nak start dah. 1 bulan dah training. Okey, tak apa. Minggu depan kita pergi Phuket berdua, jom. Berdua? Gila kau. Jadi apa berdua? Aku pun tak nak. Aku pun tak nak. Ustaz Bemak tu naik A5. Bemak kenal Ustaz Bemak? Orang Kena. Dia naik A5 gila. Dia lagi steady. Steady lah. Dia mungkin memang main motor kot. Walaupun dia ustaz, dia dah selalu ride kan. Walaupun dia ustaz. Dia ustaz yang biasa ride. Kita pun galah tu. RZ tengah buat. Hantar kat kedai tengah buat. Tunggu lah minggu depan. Setakat pergi ke Merah Island, Genting Island. Relax lah.